Kita dulu ada isu orang yang talak bini dengan buat lafaz sumpah. Jika sekiranya aku lompat pati, maka biniku tertalak. Jatuh talak ke tak? Fatwa perlis bincang panjang tentang hal ini. Bukan nak kira kerana nak tuju pada parti mana-mana, tak. Kira cara umum bincang. Tapi saya nak bagi faham konsepnya dulu. Apabila ada hal yang sama, maka hukumnya mesti jadi sama, walaupun di mana saja. Jadi kita tak boleh tertipu dengan satu orang ni kata, oh dia kata yang ni walaupun mabuk, tapi ayak dia ni depa jampi dah. Tak boleh. Pasal kesan dia itu. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya buat contoh. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu orang perempuan. Ni Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam I'lamul Muwaqqi'in. Satu orang perempuan, suami dia tanya dia, "Madza turidina an usammiyaki?" Kau mau aku panggil kau nama apa? Ni suami manja lah kan. Suami tanya lah. Zaman dulu pun ada dah. Mau panggil apa kan? Ada orang panggil sayang, panggil apa kan? Dia kata, "Sammini khaliyah taliq." Sammini khaliyatan khaliyat taliqin. Namakan aku orang yang dibebaskan. Khaliyah ni dilangsaikan, tak ada apa-apa, dan yang ditalakkan. Suami dia kata, "Idzan fa anti khaliyatul taliq." Kalau begitu engkau ialah satu perempuan taliq. Dalam bahasa Arab ni maksud yang dibebaskanlah. Khaliyah tu yang kosong. Engkau orang yang kosong dan dibebaskan. Pasal kau suka nama tu. Perempuan ni dia ambil benda ni, dia pergi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kata, "Suami saya dah talakkan saya." Dia talak, talak. Dia telah panggil saya khaliyah taliq. Jadi Sayyidina Umar panggil suami dia. Suami dia kata, "Bukanlah saya talakkan dia." Dia kata dia suka nama tu panggilkan dia. Ada orang perempuan cerdik ni. Sayyidina Umar dalam riwayat marah. Dia ketuk je perempuan ni. Ini satu niat yang tak baik. Dan Umar tidak menghukum sebagai talak. Walaupun perkataannya agak clear. Kerana dia tidak bermaksud talak. Kerana tujuan talak itu dibuat kerana nak memisahkan suami dan isteri apabila dia niat talak lah. Melainkan dia ucap yang jelas dalam keadaan yang normal, tiba-tiba dia kata dia tak niat, yang tak nampak wajah untuk dia tak niat. Sebab tu kadang-kadang orang, dia terkata talak, dia jadi wah-wah syaitan. Dia main tanya, "Saya tersebut perkataan talak, isteri saya di rumah tertalak Allah." Ada orang dia macam tu. Macam orang masalah zihar. Dia belajar masalah zihar. Dia kata kalau samakan suami isteri dengan adik-beradik dia, jadi zihar. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh menyetubuhi isteri. Dia pun satu hari, dia tengok bini dia terlupa. Dia kata cantik pakai baju macam mok jalan. Dia tak masukkan talak isteri, dia tak masukkan zihar. Baju tu cantik macam baju mok dia. Ataupun macam kakak dia. Walaupun asalnya dia patut jauhi perkataan itu, tapi dia tak zihar. Tanya-tanya satu orang yang tak apa, hang zihar dia 2 bulan tu turun. Sebab dia tidak faham tujuan zihar itu ialah tujuannya supaya jangan lelaki suami menyamakan isterinya yang halal dengan wanita yang dia haramkan ke atas dirinya untuk menyetubuh. "In anti alayya ka zuhri ummi." Engkau kepadaku seperti belakang ibuku. Itu tujuannya. Apabila kita faham tujuan syarak, maka tak timbullah. Sebab itu bila tak faham tujuan syarak,
itu yang angkat nikah satu nafas. Fuqaha dahulu kata satu majlis, dia kata satu nafas. Aku nikahkan engkau Muhammad bin Salman dengan Fatimah binti Abu Bakar dengan emas kahwin sebanyak 2,500 panah. Kalau dia tak aku terima nikahnya Fatimah seperti putih nafas, dia kata. Lepas tu geng-geng ragging ni, hak mana apa? Saksi ni pergi tanya, sah ke tak sah? Ulang. Dia ingat teori tablis yang dulu budak-budak tu, again tu kan. Mereka tak faham, bukan tujuan dia yang itu. Kalau dia kata bahawasanya, sebab tu Syekh Abdul Karim Zaidan, Dr. Abdul Karim Zaidan, kalau bapak tu kata, nikahlah dengan anakku, ada saksi semua, kita kata saya terima nikahnya, sah kata dia. Kenapa depa sebut tak boleh kena satu majlis tu? Dia tak mau ada penipuan. Aku nikahkan kau dengan isteri, dengan anakku sekian, dengan anakku Fatimah. Dia diam, minum air dulu, pergi keluar tengok TV saat lama. Dia kata aku terima. Lepas besok dia kata pasal apa tak tanggungjawab pada isteri hang? Dia kata aku tak pernah menikah dengan dia. Yang hari tu menikah aku terima. Aku kata aku terima pendapat dalam TV tu. Itu saya nak bagi tahu maksud mereka supaya tidak berlaku penipuan. Tapi bila dah habis kau niat lafaz akad dan kau ni terima, nikahlah tu. Aku nikahkan kau dengan dia. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fatimah. Aku terima nikahnya, sahlah. Aku nikahkan kau dengan anak perempuanku Fatimah binti Marwan. Dah anak perempuan hang nama Marwan. Fatimah memang binti Marwan lah. Kalau tak sebut binti pun tak apa. Kalau dah anak perempuan dia seorang dengan anak perempuanku, seorang tu je anak dia, maka seorang tu je lah anak dia yang sah berkahwin. Seorang tu lah anak dia, maka sah lah perkahwinan kerana telah tertentu siapa wanita itu. Kenapa yang duk suruh ulang tu? Kerana kawan juru nikah tu tak faham maqasid, tujuan lafaz itu. Di situ kepentingan untuk faham maksud syarak. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari dia buat tajuk, dia kata dalam bab idza qala al-khatibu, bab apabila khatib berkata lil wali, kata pada wali, zawwijni fulana, nikahkanlah aku dengan fulan, nikahkanlah aku dengan anak perempuan kau. Dia kata zawwajtuka bikadha wa kadha, aku nikahkan kau dengan anak perempuanku. Fajazan nikah, maka sah nikah. Kita pergi kata nikahkanlah saya dengan anak pakcik, saya nikahkan dia dengan mas kahwin RM2,000. Sah. Kata Imam Bukhari. Dia buat tajuk lagi dalam Sahih Bukhari. Sah. Sekalipun dia kata wa illam yaqul lizauj aradita au qabilta, sekalipun dia tak kata kau setuju ke, tak payah tanya balik, dah nampak dah dia setuju dah tadi, dia yang suruh, maka sah. Ni kita suruh ulang 3-4 kali. Pasal apa ulang? Saya bukan nak cerita pasal tidak faham tujuan akad. Maka sebab itu pentingnya untuk memahami maqasid, tujuan syariat bagi setiap benda-benda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut beberapa contoh di sini supaya kita faham. Kerana kadang-kadang talak tadi saya sebut sama. Kadang-kadang satu orang dia sebut pada isteri dia tak maksud. Dia tengok dalam kahwin, macam tu kena talak bini. Dia duk ganggu. Mana tanya, adakah isteri tertalak? Kata awak nak talak ke dia? Kita dulu ada isu orang yang talak bini dengan buat lafaz sumpah. Jika sekiranya aku lompat pati, maka biniku tertalak. Jatuh talak ke tak? Fatwa perlis bincang panjang tentang hal ini.
Bukan nak kira kerana nak tuju pada parti mana-mana, tak. Kira cara umum, bincang. Kalau satu orang kata, jika aku tak bayar hutang kau, dia kata, aku tak mau bagi hutang kat kau selagi kau tak bayar. Dia kata, aku akan bayar, aku janji aku dah bayar. Apa janji kau? Kalau sekiranya aku tak bayar juga hutang kau, bererti bini aku talak. Nak tanya, adakah dia ingin talakkan bini dia? Adakah maksud dia tu dia nak talakkan bini dia? Ataupun maksud dia seperti mana aku tak mau talak biniku, demikianlah aku tak akan mungkir janji dengan kau. Faham tak? Itu maksudnya. Kalau sekiranya tiba-tiba dia tak bayar hutang tu, adakah dia bermaksud nak talak bini dia? Kalau sekiranya dia tak bayar hutang tu dengan maksud memang, biar aku tak bayar lah, senang sikit talak bini aku, memang isteri dia tertalak. Tapi kalau dia tak bayar dengan keadaan dia memang tak mau talak, seperti mana azam dia, kerana perkataan awal dia itu kerana dia tak mau talak, maka kita kata dia tak tertalak. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan beberapa ramai. Kerana dia bukan maksud seperti mana satu orang kata, kalau sekiranya aku pergi sokong dia ni, aku keluar Islam. Nak gambarkan betapa dia tak mau sokong kau tu. Kalaulah aku pergi rumah dia balik, aku kira keluar Islam. Adakah maksud dia teringin nak keluar Islam, tapi ataupun maksud seperti mana dia tak akan keluar Islam, demikian dia tak akan pergi rumah kau tu? Yang mana satu maksud dia? Maksudnya seperti mana dia tak akan keluar Islam, demikian dia tak akan pergi rumah orang yang dia janji itu. Tiba-tiba satu hari dia terpergi rumah kau tu. Adakah dia murtad? Adakah dia murtad? Tak, kerana dia membenci murtad. Habis tu hari itu dia sebut sebagai azam dia lah, nak menunjukkan dia tak suka murtad. Habis tu kenapa dia sumpah macam tu? Dia berdosa. Duk pergi main sumpah macam tu buat apa? Tapi tak murtad, kerana dia tak bermaksud. Sebab itu dalam hadis kita baca tentang hadis hamba yang kira Nabi, Allah Ta'ala gembira dengan taubatul abd. Allah Ta'ala gembira dengan taubat hamba lebih daripada seorang hamba yang duduk di padang pasir, yang tiba-tiba kenderaan dia hilang. Dia duduk tunggu nak mati saja, kuda dia pergi dengan bawa dengan makanan semua atas belakang kuda dia. Buka mata tengok-tengok ada balik kuda dia. Setelah dia putus harapan, dia kata, Allahumma innaka abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Bukan dia nak kata macam tu. Dia nak kata, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi seronok sangat, telah jak silap, kata Nabi. Adakah dia murtad? Tak, kerana dia tak bermaksud. Bagaimana kita faham? Demikian itu datangnya bab maksud. Maka dia panggil al-umuru bimaqasidiha. Maka semua benda dinilai berdasarkan dengan niatnya. Niat itu penting. Innamal a'malu binniat, tu maqasid. Al-umuru bimaqasidiha, kaedah dalam qawaid fiqh. Urusan-urusan diukur dengan tujuannya. Tadi ramai kita saudara-saudara kita yang bermusafir. Mereka yang bermusafir ni, katakanlah tadi semayang maghrib. Pas semayang maghrib, semayang sunat maghrib 2 rakaat. Sagi bila maghrib orang azan Isya, kalau tuan-tuan berada dalam masjid azan Isya, tuan-tuan kena semayang Isya. Kan? Tak apalah, katalah tadi semayang 2 rakaat, lepas pada tu dia keluar semayang sunat. Balik-balik pergi hotel letih. Teringat dia, aku Isya tak semayang lagi. Tapi lepas maghrib tadi ada semayang sunat 2 rakaat. Kira hak tu lah Isya, sama juga 2 rakaat pasal aku musafir. Boleh tak? Sama 2 ya? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Al-umur bimaqasid, innamal a'malu binniyat. Amalan berdasarkan kepada niat. Demikian juga kepada banyak hal-hal